Berkenaan yang video yang aku baru post tadi ni, baru je aku post, lepas tu aku dah delete balik dah. Berkenaan dengan minyak 5 liter. Bukan 5 liter sebenarnya, 2 liter. 2 liter minyak dengan satu ekor ayam dengan satu papan telur, cuma RM15 je. Minta maaf banyak-banyak video tadi aku dah delete dah. Ni video baru. Ya, betul. Cuma RM15 je. Ayam, telur dengan minyak 2 liter. Dekat tempat lain korang takkan dapat harga yang macam ni. Cuma dekat jualan kasih, Farma Negeri Johor je dapat harga yang macam gini. Masa hari kejadian ni dekat Jalan Bunga Daisy 8, Plentong. Tapi kejadian ni dah lepas dah hari tu. Tujuan aku buat video ni, aku nak beritahu jualan kasih yang seterusnya akan ada dekat mana. Tapi jualan kasih yang aku nak beritahu kejap lagi, dia lagi kebabom daripada jualan kasih yang lain-lain. Sebab dia ada dekat Kaniba, jualan Agro Madani, Mersing. Jadi orang-orang Mersing ataupun dekat-dekat dengan Mersing, korang dah boleh standby dah. 21 November sampai 23 November ni, Kaniba jualan Agro Madani akan sampai kat tempat korang. Jom kita pergi Mersing pula. Aku nak tunjukkan tapak lokasi kejadian akan datang. Dari Johor Bahru sampai Mersing aku ambil masa 2 jam. Itu kalau aku yang bawa Tapi kalau korang mungkin cepat sikit kot. Sebelum tu korang dengar baik-baik. Aku nak beritahu korang apa yang ada masa Kaniba jualan Agro Madani ni berlangsung. So, sekarang aku dah sampai dekat Mersing. Belakang aku ni pantai Mersing. Kejap lagi aku akan naikkan drone nak tunjukkan dekat korang kat mana tapak lokasi Kaniba jualan Agro Madani start daripada 21 bulan sampai 23 bulan ni. Jom kita naikkan drone. Kalau korang jenis kreatif, ada pertandingan ukir buah. Buah pihak penganjur akan sediakan. Kalau untuk alatan ukiran, bebas. Nak pakai parang, pisau, cangkul, ikut selesa korang. Untuk kanak-kanak 5 sampai 6 tahun, ada pertandingan berwarna. Untuk remaja pula, ada pertandingan Mobile Legend. Masa ni lah kau nak tunjukkan kehebatan korang. Tapi yang penting, ada manis-manis yang menanti. Banyak lagi lah aku nak cakap masa hari kejadian tu nanti. Mananya tak sampai ada artis jemputan, macam Wani Hasrita, One Avenue Band. Lepas tu yang bestnya, ada Monsoon Fun Run lagi tau. Kau jangan lupa join. Kalau untuk jalan kasih, telur sepapan, ayam sekor dengan minyak 2 liter yang korang boleh dapat dengan harga RM15 tu, jadi pada hari Sabtu 22 November pukul 8.30 pagi sampai pukul 11.30 pagi. Korang kena cepat tau, sebab apa benda ni limit. Semua yang aku cakap tu dia akan bertapak di Pasar Tani Kekal Mersing, betul-betul kat tepi laut. Kalau orang-orang tempatan panggil dekat situ Pasar Jumaat. Aku rasa kalau orang Mersing dia tahulah kot. Jadi geng-geng Mersing, Endau, Jaman Luang, Tengaruh, Penyabung, Seri Pantai dan semua kawasannya yang dekat-dekat dengan dia, bawa mak ayah, bawa anak-anak, bawa pasangan, jalan-jalan, makan-makan sambil sokong pengusaha tempatan. Dan yang penting kita sama-sama meriahkan Mersing. Ni bukan pasal pertandingan je. Ini festival untuk semua orang tu rasa suasana kampung. Produk segar, makanan sedap, aktiviti best-best dan jumpa orang Mersing sendiri. Okey, orang-orang Mersing, korang dah boleh set the date 21 November sampai 23 November daripada pukul 8 pagi sampai 10 malam di Pasar Tani Kekal Mersing. Sampai jumpa korang dekat sana. Bye-bye. Assalamualaikum.